Menanam bukan main, lengkuas lah, halia lah, serai lah, dolimau puruk lah, cili kampung lah. Ha? Apa nama ni? Selasih siam lah. Lah pergi kedai tu order. Dah malam, cik. Yelah, pokok pun dah tidur. Tapi aku tak tengok semua orang punya order. Aku nak rasa seorang sikit. Azimi hanya nak buat. Kelekut masa ni. Somtam. Somtam, Pak. Daging ada penuh peti air. Ni pun boleh order dah. Yang lekuk tu. Yang lekuk sikit. Putih. Makan cucuk. Jom. Tidak. Turun. Turun. Nah. Hui. Cok Billy. Makan lah. Letak lah. Aku nak kena hajak lah kat hampa. Masa ni juga nak hampah garpu tu. Kita kena ajak dia pari cok apa? Adunan cucuk kita rahsia. Ayo pelingkup parang aku. Putih. Langut. Turun. Nak melampau. Bila buat manicure kalau gatal kuku tu. Apa? Ni daging lah, bukan ikan. Tak, Bapa bakar daging. Putih. Ni untuk hang. Sini. Itu bagi makan. Tak kan? Hang potong aku tak larat. Aku tomeh tu. Apa dia? Kita lagi ni saya betul. Lagi ni betul. Masak dah. Ni, langang. Dah lah, aku nak tomeh tu. Tapi elok sungguh daging lembu aku tu. Kira bukan batang pinang pun dia macam batang pinang tu. Nampak dia punya urat selai-selai. Lepas tu kita punya SOP sekarang macam mana nak buat gulai kena beli lembu. Lembu celoleh. Kan? Tu nak pergi mana tu? Beli lembu buat apa? Buat gulai. Tak main dah pergi market beli lembu tu oi. Apakah yang gila makan? Putih. Awak dah habis ni? Ha? Nyang nak tak habis. Masak gulai kawah, cayak-cayak. Nak bagi dekat lindo-lindo yang buat rumah tu.
Kesian mereka. Mesti lama lepas tak makan gulai bini mereka. Mereka makan gulai Puan Sri. Puan Sri tak pakai cincin lah kata hari ni. Sayang ada pisang berbuah ni. Buat sarawak. Hangat. Pisang nangka sedapnya. Hujan lagi. Seronoknya. Doa kan. Tepung jagung buat main kat aku sikit. Tepung jagung. Sarawak siap. Tinggal nak tunggu empuk. Dan kita cicah. Kita belajar. Sampai Untuk makan, bismillah. Sedap sungguh lah, alhamdulillah, masya-Allah. Sedap daging, gulai daging sedap, semua sedap lah. Sarawak tu punyalah sedap. Ni aku nak buat apa nama? Herbs planters. So Hans pergi beli karapule. Apa tu? Cabai? Cabai Melaka? Apa tu? cepat lagi kita tanam no. Cabai besar ni, pokok kecil ni. Kah tanam kah? Apa ada pokok teh di sini? Nak cabut. Tak cabut tu. Mus pergi tanam buat apa tak tahu. Dia buat teh. Tangkai merah, karapule. Terus selasih ada karapule. Kalau hampa nak beli pokok, beli hak tangkai merah. Itu wangi sangat. Yang ada buah tu. Kah. Oh, marvelous. Cantiknya. Alah, dia pun tak percayalah aku berkebun je. Tangan bersih. Ni lah sama tangan dia ha. I sekarang dah pincin-pincin kan. Tak nak buat apa, berkebun lah. Padahal tu kan kebun. Padahal bayar duit je. Deh. Penuh dah. Kena tambah sikit lagi. Sini. Bila masanya aku nak masak pakai rosemary ni hari oi. Karapule ada.
Wah, nak kepek bawang ni. Sama. Nampak ni. Especially for Tok Ri. Bukan putih. Tadi dah lah curi roti gadis dia. Kucing kampung lah ni. Kucing kampung lah, seronok dah. Duduk, duduk. Duduk. Tengok tu, tengok. Cerdik lah, amboi. Jentik sekejap lagi. Dah lah belah tengah rambut.